lebih percaya bumi datar, flat earth. Beliau petik ayat Quran pula sebagai sokongan. Apa pula pandangan Ibnu Utsaimin dalam hal ini? Kepada langit yang ketujuh. Naik ni bahaya. Naik kau tu. Daripada bawah ke atas. Pada yang kata bumi bulat, ada waktu bet teori tu ke. Kau tu naik kau tu, dia kata. Tu naik kau tu. Tu naik kau tu, naik kau tu. Naik kau nu pada dia kata. Dia kata gitu sungguh. Ya sebab bumi bulat dia kata. Subhanallah. Lepas tu nak tafsir lagu mana? Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Tafsir. Maza taqul ant? Farashnaha mana farashnaha? Hampar. Hapa ni? Hapa. Ini benda duk gini. Gulung. Hapa tika setengah buka dia tu. Mana atas mana bawah? Kalau nak banding sangat. Ada ke orang dalam dunia ni kaki dia tunjuk langit? Ada tak? Kaki dia dua gitu tunjuk langit. Ada tak? Kepala dia atas langit atau kepala dia hadap ke langit tu? Bawah daripada langit kepala kita. Ada ke bawah daripada langit kaki dak gitu? Ada. Apa dah dalam cinta nakan. Hak biar ilmu kalamil Yunan. Kaca dan nafi tu hatta. Ambil bombing mari. Ya bukan. Kata Syekh Ibn Utsaimin. Tadi Ibnu Taimiyah settle, Ibnu Hazmin settle. Sekarang kita pergi kepada Syekh Ibn Utsaimin. Kata Syekh Ibn Utsaimin, bumi itu kurawiyah. Apa dalil dia? Bidalalatil Quran, dengan dalil Quran. Satu. Yang kedua, wal waqi', dengan dalil reality. Waqi' sebenar, memang bumi itu bulat. Yang ketiga, kalam ahli ilm. Jadi Ibn Utsaimin bawa 3 dalil kepada bumi itu bulat. Quran, waqi' dan perkataan ahli ilmu. Adapun Quran, kata Ibn Utsaimin, Allah Ta'ala berfirman, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutarkan, melingkarkan malam ke atas siang dan memutarkan siang ke atas malam. Wat takwiru, takwir yang disebutkan dalam ayat ini, yukawwiru. Apakah maksud yukawwiru? Wat takwiru ja'lu syai'i kal kaur, menjadikan sesuatu itu seperti kaur, bulat. Mithlu kauril imamah, seperti kita memutar serban. Bila kita memutar kain kita di atas kepala kita, jadi itu maksud takwir. Kita memusingkan kain tu di atas kepala. Jadi kepala kita bulat, jadi serban tu pun akan dibentuk seperti bulat lah. Kita memusingkan, memutarkan kain serban di atas kepala yang bulat. Itu maksud takwir. Wa minal ma'lumi anna al-laila wan nahara yata'aqaban. Dan satu benda yang sudah maklum, bahawasanya malam dan siang ini silih berganti di atas bumi. Jadi bumi ini bulat dan malam dan siang ditakwirkan, dililitkan di atas bumi. Jadi itu bermaksud bumi itu bulat. Wa hadha yaqtadi an takuna al-ardu kurawiyah. Dan ini bermaksud bahawasanya bumi itu bulat. Li'annaka idza kawwarta syai'an 'ala syai', kalau kamu memusingkan sesuatu di atas sesuatu, seperti kamu memusingkan kain serban di atas kepala, wa kanatil ardu hiya allati yatakawwaru 'alaiha hadzal amr, dan yang dipusingkan atasnya sekarang ni, objek yang dipusingkan atasnya adalah bumi. Jadi kalau kepala diputarkan serban, objeknya kepala, maka kepala itu bulat lah, dan kain serban tu dipusingkan di atas kepala. Kalau objeknya bumi dan siang dan malam diputarkan di atas muka bumi, maka bumi itu bulat. Lazima an takuna al-ardu allati yatakawwaru 'alaiha hadha syai' kurawiyah. Maka wajib, lazimlah bumi yang diputarkan padanya siang dan malam itu adalah bentuknya kurawiyah, kata Syekh Ibn Utsaimin. Ambil bombing mari. Ya bukan. Itu dalil daripada Quran. Yang kedua, dalil bumi ini kurawiyah daripada waqi' reality. Fa inna hadha qad thabat. Ini telah terbukti. Fa inna ar-rajula idza tara min Jeddah mathalan muttajiha ila al-gharb. Kalau satu orang manusia itu terbang daripada Jeddah, dia nak pergi ke barat. Daripada Jeddah dia nak pergi ke barat. Lalu dia keluarlah daripada Jeddah itu minan nahiyati syarqiyah. Dia keluar daripada Jeddah untuk sampai ke barat itu, dia pergi menuju ke timur pada satu garisan yang lurus. Idza kana ala khatin mustaqim. Dia keluar ke arah timur dengan satu garisan yang lurus, akhirnya dia akan sampai juga ke barat. Dia akan sampai juga ke sini. Sebab apa? Sebab bumi itu bulat. Kata Ibn Utsaimin, wa hadza syai'un la yakhtalifu fihi ithnan. Dan hal ini tidak ada orang yang boleh berbeza pandangan padanya. Semua orang sepakat, kecuali, kata Ibn Taimiyah, orang jahil yang tak ada wibawa ilmu, kecuali orang awam, bab kata Ibnu Hazmin. Jadi dalil Quran sudah, dalil waqi' sudah. Sekarang yang ketiga, kalam ahli ilmi. Adapun perkataan ahli ilmu, mereka mengatakan bahawasanya kalau seorang lelaki itu mati di timur ketika matahari terbenam, seorang lelaki di timur mati ketika matahari tenggelam, dia mati. Wa mata akharun bil maghribi inda ghurubi syams, dan mati seorang lelaki yang lain di barat juga ketika matahari terbenam. Jadi lelaki A mati di timur
ketika matahari terbenam, lelaki B mati di barat juga ketika matahari terbenam. Maka fa inna man mata bil maghribi, maka orang yang mati di barat, yang ini, yang B ni, yang mati di barat ni, yarithu man mata bil masyriqi inda ghurubi syamsi idza kana min warathati. Orang ini dia akan mewarisi harta yang mati di timur ni sekiranya dia adalah daripada ahli waris. Sebab apa? Sebab yang timur ni dia mati dulu, kemudian baru yang di barat ni mati. Sebab bumi ini bulat dan matahari akan terbenam di timur dulu. Walaupun A dengan B mati ketika matahari terbenam, tetapi faktanya A mati dulu kerana matahari terbenam di timur dahulu, kemudian baru terbenam di barat. Jadi A mati dulu. Jadi dalam kes ini B berhak mendapat waris. B berhak mendapat harta waris daripada A kerana dia mati kemudian. Fadalla hadza ala anna al-ardha kurawiyah. Maka ini menunjukkan bahawasanya bumi itu kurawiyah, sfera, bulat. Wal arda, kita ayat dah. Wal arda farashnaha. Bombing ni aku hafal. Hafal mana lagu mana? Ambil bombing mari. Bukan. Kata Syekh Ibn Uthaymin, li'annaha law kanatil ardu sathiyah. Kalau bumi ini rata, flat earth, seperti kata Wan Syukri, lazima an yakuna ghurubus syamsi anha min jami'il jihati fi anin wahid. Maka wajiblah, lazimlah daripada hal ini, matahari terbenam itu berlaku serentak pada segala tempat, segala sudut dunia ini. Jadi kalau bumi ini rata, matahari akan terbenam matahari ini berlaku pada seluruh kawasan di atas muka bumi. Tetapi hal ini tidak berlaku, malah matahari terbit dan matahari terbenam berlaku secara berperingkat-peringkat dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Oleh itu kata Ibn Uthaymin, la yumkin li ahadin inkaruhu wa idza taqarrara dhalika fa innahu la yumkinu li ahadin inkaruhu. Tak boleh mana-mana orang ingkar fakta bahawasanya bumi ini bulat. Apa? Ini benda duk gini. Gulung. Apa tika serah buka itu. Mana atas mana bawah? Kalau nak banding sangat, ada ke orang dalam dunia ni? Wala yushkalu ala hadha qawluhu, dan mungkin dia bawa iskal. Allah kata dalam Quran, Allah bagi tahu dalam Quran seperti Wan Syukri, wal arda farashnaha wa ila al ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dibentangkan, diluaskan. Ini tak bercanggah kata Ibn Uthaymin. Ini bukan iskal. Bumi itu dibentangkan tidak bercanggah dengan fakta bahawasanya bumi itu bulat. Kerana apa? Di annal arda kabiratul hajmi. Kerana bumi ini sangat besar. Wa zuhuru kurawiyatiha la yakunu fil masafatil qaribah. Dan untuk kita memahami, melihat, mendapati bumi itu berbentuk kurawiyah, tak boleh kita nampak pada jarak yang dekat dengan bumi. Kita mesti pergi jauh baru kita faham, nampak keadaan bumi itu berbentuk bulat atau sfera. Maka apakah maksud ayat Quran bumi itu terbentang? Kata Ibn Uthaymin, fahiya bihasabin nazari musattahah. Dia terbentang pada sudut pandangan manusia. Pada pengalaman manusia yang ada di bumi, dia nampak bumi itu terbentang luas. Pengalaman dia, memang bumi itu terbentang luas. La tajidu fiha syai'an yujibul qalaq ala sukuni alaiha. Dan bumi itu terbentang luas dengan makna bumi itu sesuai untuk manusia diami, manusia duduk, bekerja, cari rezeki. Itu maksud bumi itu dibentangkan. Dan ini tidak bercanggah dengan fakta bahawasanya bumi itu bulat. Wala yunafi dhalika an takuna kurawiyah. Wal arda, kita ayat dah. Wal arda farashnaha. Bombing ni aku hafal. Hafal mana lagu mana? Ambil bombing mari. Bukan. Kemudian kita pergi lagi lihat kepada fatwa yang lain.